John, makanan awak dah sampai. Bos, macam mana makanan saya ada dekat bos? Dah lah. Lepas awak habis makan, datang ke ofis saya. Bos, ada apa bos nak jumpa saya? Awak rasa makanan awak tadi sedap tak? Minta maaf bos, delivery busuk tu berani dia suruh bos hantarkan makanan tu. Jangan risau, saya akan komplain dia nanti. Minta maaf? Minta maaf awak tak sepatutnya cakap dekat saya. Esok awak tak payah datang lagi. Kenapa bos? Kenapa? Macam mana nak jadi orang pun tak tahu. Saya tak percaya awak boleh buat kerja awak dengan baik. Awak nak buat apa ni? Hanya staf saja boleh masuk sini. Saya nak hantar makanan je dan terus keluar. Tak boleh. Syarikat ada peraturan. Saya... Budak delivery busuk. Kenapa makan aku tak sampai lagi? Kau nak buat aku mati kelaparan ke? Saya dah dekat depan pintu ofis awak. Tapi staf awak tak bagi saya masuk. Boleh tak awak keluar sekejap ambil makanan awak? Aku order delivery sebenarnya senang. Kau suruh aku keluar ambil. Buat apa aku nak order delivery? Tapi staf tak bagi saya masuk. Aku tak kira. Kau dengar sini. Aku yang bayar delivery charge. Kalau kau tak hantar atas tangan aku buat komplain. Tak. Apa saya nak buat ni? Dek, biar saya yang hantar ni. Ni boleh ke? Tak apa. Kebetulan saya nak masuk ni. Terima kasih banyak-banyak. Nama dan nombor telefon ada dekat kertas order ni. Jangan risau. Makanan ni mesti sampai. Bila awak dah belajar hormati orang lain, baru datang kerja balik.